Selamat sejahtera, saya Indonesia. Hari ini saya akan bual salah seorang rakan sekerja saya yang juga bekerja di Thomas Cunnington & Associates. Beliau merupakan warga negara Singapura dan menetap serta bekerja di sini. Hai, selamat sejahtera Kak Mar. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual. Tujuan utama temu bual ini adalah untuk tugasan khusus komunikasi antara budaya. Jadi saya ingin mendapatkan pandangan dan pengalaman anda sebagai seorang rakyat Singapura dan juga bekerja di Singapura yang bekerja bersama-sama rakan dari pelbagai negara seperti Malaysia dan juga yang lain-lain. So, melalui perbualan ini saya harap dapat memahami perbezaan budaya, gaya komunikasi serta cara bagaimana kita sesuaikan diri antara satu sama lain di tempat kerja. Boleh Kak Mar perkenalkan diri dan latar belakang budaya? Okay. Hai, nama saya Mar. Saya dari Singapura. Saya bekerja di Thomas Cunnington Associates. Saya bangsa Melayu dan dibesarkan di suasana masyarakat majmuk yang sangat menekankan disiplin, ketepatan masa dan kecekapan. Syarikat kami memang mempunyai suasana kerja yang pelbagai budaya dengan orang Malaysia dan Filipin dan Indonesia. Jadi saya biasa berinteraksi dengan budaya lain lah. Okey, baik. Apakah perbezaan utama yang anda perasan antara budaya Singapura dengan Malaysia? Saya rasa perbezaan paling ketara adalah cara orang bekerja dan berkomunikasi. Di Singapura, semuanya sangat cepat dan menepati masa, ikut deadline. Di Malaysia, suasananya lebih santai dan mesra. Ya betul, sebab saya pun perasan orang Singapura ni lebih berdikari dan cepat buat keputusan sendiri dan mereka jarang sekali bercampur urusan peribadi orang lain. Namun orang Malaysia ni dia orang utamakan semangat kekitaan dan pasukan. Okey, bagaimana pula persamaan antara kedua-dua budaya Singapura dan Malaysia? Banyak persamaan sebenarnya. Kedua-duanya menghargai keluarga, hormat orang tua dan mempunyai masyarakat berbilang kaum. Makanan dan perayaan pun hampir sama. Contohnya Tahun Baru Cina dan Hari Raya disambut dengan meriah di kedua-dua negara. Baik. Okey, dalam komunikasi, adakah anda rasa orang Malaysia dan Singapura cara mereka berbeza? Ya, di Singapura kami lebih terus terang bila bercakap, terutama dalam kerja. Di Malaysia orang lebih berhati-hati dan lembut supaya tidak menyinggung perasaan orang. Betul. Sebab masa bila saya first time datang sini, saya perasan orang Singapura ni lebih terus terang dan tegas bila mereka bercakap. So tone mereka lebih kepada macam nak marah orang. Direct. Ya. Tapi orang Malaysia tak macam tu. Dia tapis. Betul. Tapi itu cara biasa orang Singapura berkomunikasi dalam harian mereka, betul tak? Okey. Dan adakah anda pernah mengalami kejutan budaya bila bekerja bersama orang Malaysia ataupun semasa anda pergi bercuti di Malaysia? Mungkin tak ada banyak terkejutnya lah sebab saya dah biasa keluar masuk Malaysia dan melihat negara dekat cara diorang, and like I feel they are more spontan. They are very spontaneous and they are like not afraid also to be more friendly and everything. But like in Singapore, macam orang-orang dia mind your own business. But kalau di Malaysia, dia bersuka bertanya, dia suka bercakap. Akhirnya macam mereka bersuka bergaul lah dengan semua orang. Okey. Alright, akhir sekali, apakah pengajaran yang penting anda mendapat melalui pengalaman ini? Saya belajar bahawa setiap budaya ada keunikan sendiri. Yang penting ialah kami saling menghormati dan terbuka untuk memahami cara orang lain. Terima kasih Kak Mar atas perkongsian anda yang sangat bermakna. Saya yakin pandangan anda akan membantu untuk saya siapkan tugasan ini. Okay, ada apa-apa nak cakap? Tak. Okay, thank you so much. Okay, bye-bye. Bye.